Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tetamu ataupun penonton yang sedang menonton rancangan Labbaik Allah 2025 menyahut panggilanmu. Malam ini kita sampai di kemuncak, kita sampai di penghujung, kita sampai pada hari ini. Kalau di Tanah Suci Mekah, pada hari ini hari Arafah ataupun mereka wukuf di Arafah. Tetapi di Malaysia, kita hari Tarwiyah, maka esok adalah hari Arafah. Besok ialah 9 hari bulan Zulhijjah bagi Malaysia. Ada di antara kita yang berpuasa, ada di antara kita yang berzikir. Antara zikir yang disarankan ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bercerita tentang satu tajuk yang cukup menarik, yang akan menutup, merungkai ataupun menghabiskan 20 episod Labbaik Allah 2025. Setiap daripada permulaan pasti ada pengakhiran. Dalam ibadah haji juga ada pengakhirannya. Apakah pengakhiran untuk ibadah haji? Iaitu apabila pulang sejemaah kembali ke Malaysia, mereka akan kembali sebagai hamba yang baru, ataupun dalam bahasa Inggerisnya newborn baby. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada tetamu yang cukup menarik. Seorang ustaz, seorang asatizah, seorang artis, seorang pelakon yang meletup-letup tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Nak salam sikit. Masya-Allah. Allahu akbar. Seronok jumpa Pak Su. Ya, you look pink lah Tok. Memang sentiasa. Ya? Sentiasa pink. Alhamdulillah. Kak Som apa? Kak Som, Kak Leha, Kak Ngah, semua sihat. Alhamdulillah. Dia pun tengok kita ni. Ya ke? Jangan ubah siaran. Yalah. Malam ni kita ada Datuk Kazim Ilyas, dan juga kepada anda yang menonton di media sosial, TikTok, di FB, tolong kongsikan. Semoga malam ini kita sama-sama, orang kata, dapat pahala, kita dapat ibrah, kita dapat ilmu daripada Al-Fadil Datuk. Baik, Datuk, soalan pertama ataupun kita nak sembang tentang apabila jemaah ni balik, mereka akan berubah. Kan? Biasanya seorang, apa perubahan yang orang kata kita nak apabila mereka balik daripada menunaikan haji? Tafadhal Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Pak Su. Terima kasih pada semua penonton TV Al-Hijrah. Labbaik Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nak hujan, apa tanda dia? Main mendung. Main berarak mendung ke labu. Ngasih. Kalau nak bersalin, Dia main dia. ada tanda dia. Ya, tanda dia pecah tu kutuban. Ya. Kalau bertunang? Kalau bertunang bagi tanda cincin. Ya. Takkan haji tak ada tanda. Ya. Kalau semua perkara ada tanda, sama ada diterima ataupun tidak, begitulah dengan amalan kita. Sembahyang ada tanda, sembahyang itu berkesan ataupun tidak. Innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Takkan haji tidak ada tanda. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang haji itu apa? Dia kata, fala fusuqa wala jidala fil hajj. Bila kamu menunaikan haji, kena tinggalkan apa? Yang pertama, kena tinggalkan nak bergaduh. Jidala fil hajj. Asyik nak bertengkar saja. Kena tinggalkan perkataan ataupun perbuatan fusuk, benda fasik. Jadi daripada ayat itu kita boleh faham, orang yang dapat haji yang bagus, yang kita kata mabrur tadi ni, balik ke tanah air dia, insya-Allah. Nak kata nak bertengkar, nak bergaduh, nak bertekak, semua tak ada dah. Cukup dah. Pengajaran daripada haji hari itu, aku jadi orang yang baik. Yang kedua, tidak melakukan perkara-perkara fasik. Perkara fasik ni tinggal semua dah. Benda ambil harta orang ke, harta anak yatim ke, pusaka tak betul ke apa ke, semua diperbetulkan balik. Kesan daripada haji yang baik. Sebab itu bila kesan haji yang baik dia ada dua, kan Allah sebut. Dalam Quran dia kata, Nabi sebut apa? Yang nak masuk syurga ni banyak, kenapa?
dengan taqwallah wa husnul khuluq. Kesan daripada ia ialah jadi orang yang bertakwa dan mempunyai akhlak yang bagus. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita pergi untuk menunaikan ibadah haji. Kalau ditanya, ada yang bawa baju, ada yang bawa duit, ada yang bawa sedara mara, ada yang bawa macam-macam. Tetapi sebenarnya simbolik daripada kita melaksanakan ibadah haji itu, kita bawa dosa yang banyak. Dan apabila kita bertahalul, dan apabila sekarang ini kita tengok pada hari ini waktu di Tanah Suci, maka mereka berada dalam waktu Arafah, dan waktu-waktu inilah mustajab untuk berdoa. Kita sama lihat tadi di dalam media sosial, kita lihat bagaimana jemaah Malaysia duduk bersama-sama dengan yang VIP, yang orang kampung, yang apa semua, supaya merasakan bahawa apabila pulang nanti kita akan tinggalkan ego kita, kita akan tinggalkan pangkat kita, kita akan tinggalkan apa saja perangai-perangai yang Ustaz cakap tadi, iaitu apa, fusuk, perkara-perkara yang banyak kita fasik yang kita buat. Maka apabila pulang nanti kita akan menjadi seorang yang baru, newborn baby. Baik, kita nak sembang lagi dengan Datuk selepas ini. Apa yang pasti kita nak berehat seketika, boleh? So kita kembali selepas ini dan kita berehat di Labbaik Allah 2025 menyahut panggilanmu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita untuk bersama-sama menonton program rancangan Labbaik Allah, siaran secara langsung yang dipancarkan terus ke rumah anda, sama ada anda menonton di TV Al-Hijrah ataupun anda menonton di media sosial. Saya pernah melaksanakan ibadah haji. So, pengalaman yang cukup menarik, dan sememangnya tangisan yang kita lepaskan di Arafah ataupun di Muzdalifah ataupun ketika melontar di Mina sangat-sangat memberi kesan sehinggalah ke hari ini. Tetapi ada sesuatu yang saya ataupun kita ingin bertanya dengan Datuk. Datuk, apabila dalam dunia seni ke dunia lain ke, dia dipanggil satu dalam bahasa Inggeris dengan izin, culture shock. Dengan izin ya? Dengan izin. Takut nanti orang kata, ini kenapa bahasa Inggeris pula? Kan? Saya orang biasanya panggil dulu Samsul, kan? Pak Su. Tiba-tiba balik haji, orang panggil Haji. Kan? Pergi semayang, kalau dekat R&R ke apa, orang nampak muka kita, sila. Imam. Imam. Jadi dia benda tu jadi culture shock untuk saya. Saya rasa tak selesa. So macam mana untuk jemaah yang berada di Mekah sekarang ni, dia 31,000 lebih. Nanti akan balik, ni yang jadi sebagai hamba yang baru. Tafadhal. Terima kasih Pak Su. Tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama sekali kita lihat kejutan budayanya ialah dia balik tu dalam perasaan, kadang-kadang ada orang yang balik dalam perasaan bangga. Seronok sebab aku boleh buat haji. Tiba-tiba orang tak panggil haji. Den. Buat bodoh. Nama Ibrahim katakan. Din lah, Din. Din. Bodoh ya. Tuan Haji Din. Ya. Patah balik motor dah. U-turn balik. Kuat sikit. Nampak. Kadang-kadang tak panggil hajah, tak panggil haji. Haji. Ya. Hajah. Nama Jadi persoalan dia, salah ke letak nama haji? Letak ke salah? Tak salah. Situ satu penghormatan. Kita waktu kita buat haji ke umrah pun orang panggil kita Haj. Ya Haj. Ya Haji. Tak ada ya Haj. Ruh. Tinggal jasad, ruh lari. Jadi tuan-tuan, taklah salah kita meletakkan Al-Haj ataupun Tuan Haji, Puan Hajjah dan sebagainya sebagai satu bentuk penghormatan. Tetapi kalau orang tak panggil, janganlah kecil hati. Ya, betul. Okey. Semua tak panggil kita. Dia minta kepada Baharudin Musa. Haji Baharudin. Tolong. Itu nama dia kejutan budaya tu. Ya. Kadang-kadang bisik. Bubur haji. Air bayar tau untuk dapat haji ni. Ya, furada tau. Furada. Mujamalah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama, kalau orang panggil, tak apa. Jangan panggil haji. Jangan. Ada juga macam tu. Ada, dia malu. Dia malu, jangan panggil. Lantaklah dia nak panggil haji. Penghormatan. Bukan senang pun nak dapat haji ni. Bayar dengan simpan duit. Ada yang tak dapat, dah sampai kat KLIA, tak pergi. Patah balik duduk menung dekat congkit menung. Kan? 40 hari duduk menung kat congkit. Nak patah balik, malu dah orang dah azan. Kenduri dah buat tu bila dah azan. Tiba-tiba terkandah kan. Jadi, bukan senang nak dapat ni. Yang kedua, janganlah paksa orang panggil haji. Jangan paksa. Yang ketiga, sekarang yang kita tengok kadang-kadang buat persiapan. Kita dah pergi haji, tak boleh jadi imam.
kita dah pergi haji, takkan tak boleh baca doa. Ah. Masalah kita sekarang membayangkan imam tu kena baca ayat panjang. Ya. Tak apa, baca ayat pendek je. Qul hu sudahlah. Qul huwallah, bagi dua pun tak apa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Boleh. Cuma orang katalah. Ya. Haji qul huwallah je. Jadi benda tu senang. Abang jangan tunjuk tak nak sampai tak datang masjid. Ya. Bila tak datang ke masjid surau, akibat kita tak nak jadi imam, akan kata orang pula, balik pada haji tak datang masjid. Ya. Duduk di Masjidil Haram tiap-tiap hari pergi masjid. Dah balik Malaysia, haram ke masjid. Orang kata kita tak nak macam itu. Ya. Yang keempat, kita jadi orang yang low profile. Yes. Okey, low profile. Orang tolak jadi imam, kita pergi. Ya. Orang tak tolak, tak payah kita ke depan. Kita bukan imam pun. Ya, betul. Jadi jadilah orang yang low profile. Jadi orang relax saja. Tak payah nak bangga. Saya walaupun 28, saya dah pergi haji. Ya. Jangan. Dia 82 pun tak pergi haji. Itu sombong nama dia. Orang akan benci pada kita. Ya. Dan jangan jadi kedekut. Akan bertukar nama menjadi Haji Bakhil. jangan tu. Haji Bakhil. Okey, itu yang laki-laki pula tu. Ni yang perempuan pula ni. Allah, Hajah. yang perempuan balik daripada Mekah ni celak penuh. tak boleh buka kelopak mata tu. Kenapa aja mata? Celak kata dia. Nampak. Tombak gila. Masuk seminggu sedekai berkemban begini. Aduh, janganlah mangau macam yang hoi. Ya Allah. Kita dah pergi haji. Ya. Cuma kadang-kadang kita pakai tudung labu. Kita tudung tiga segi, ya Allah, pakailah labu sikit. Ya. Tengok hajah ni. Kan? Janganlah macam tu je. Dulu kita pun langsung tudung bersegi-segi. Ya. Bawah, siakap, gelama, ikan duri semua. Lepas haji ni kita berubah. Doakan dia untuk berubah. Jadi insya-Allah hajah jadi seorang yang tenang, hajah jadi seorang yang baik. Dan saya kata tadi dah, balik daripada haji tak ada mempunyai akhlak yang buruk. Semua akhlak yang baik. Sebab apa? Haji melahirkan orang yang sabar. Ya. Haji melahirkan orang yang tenang. Haji melahirkan orang yang menghadapi macam-macam masalah di sana. Dan dia dah boleh absorb dah benda itu. Dengan perangai orang, makanan, panas dan sebagainya. Seolah-olah sedang dibasuh tu. Bila balik sini, bersih. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ringkas tetapi padat kepada haji dan hajah, kepada bakal haji dan bakal hajah yang sedang menonton rancangan Labbaik Allah. Kita berehat seketika. Pastikan anda jangan ke mana-mana sekali lagi. Terus bersama dengan kami dalam Labbaik Allah 2025 menyahut panggilanmu. Bagaikan insan yang terpilih, insan yang istimewa kerana mendapat menjejakkan kaki menunaikan haji di tempat yang paling istimewa di dunia ini, iaitu di bumi Mekah dan juga di Madinah. Pada hati saya melahirkan rasa syukur, gembira, alhamdulillah, kerana ramai daripada Pahang yang dapat menunaikan haji. Jadi saya rasa oleh sebab itulah mereka merasakan bahawa kerajaan negeri cuba yang terbaik untuk mereka yang menunaikan haji, dan ini menimbulkan perasaan kasih sayang mereka kepada kerajaan negeri dan mungkin juga kepada saya, insya-Allah. Saya doakan supaya semua jemaah haji daripada Pahang ramai lebih kurang 1,700 orang mendapat dikurniakan haji mabrur, dan mudah-mudahan saya doakan mereka punya kesihatan yang baik dan seterusnya dapat kembali ke tanah air, insya-Allah. Itu dia titipan dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang, mewakili inisiatif Makmur Pahang untuk semua-semua jemaah yang berada di Tanah Suci. Dan seperti mana yang dimaklumkan sebentar tadi, daripada 1 Zulhijjah sehingga ke 9 Zulhijjah disunatkan kita untuk berpuasa, dan kita ada pada 8 hari bulan Zulhijjah itu adalah hari Tarwiyah, dan esok adalah hari Arafah. Dan waktu ini waktu yang cukup mustajab untuk berdoa. Kalau boleh isikan masa-masa yang terluang itu dengan doa, sambil masak, sambil buat
buat ketupat, sambil buat kuah kacang, sambil buat rendang. Jangan lupa zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datuk, Ya. kita berada di blok yang ketiga. Conclusion sikit tentang tajuk kita hari ini tu, kita nak kembali sebagai hamba yang baru. Silakan. Ya, kita nak balik dalam keadaan bersih. Dulu kita sebut tentang Aidil Fitri. Ya. Dia fitrah bersih. Sekarang kita nak balik dalam keadaan kita orang yang baru. Ya. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa kita, Allah ampunkan dosa kita Amin. sepanjang kita melakukan ibadah haji. Baik. Bagi setengah orang dia kata, Ustaz, sekarang ni orang buat haji, saya tak buat haji. Ini raya haji tak ada kena-mengena dengan saya, Ustaz. Salah tu. Awak, kita sekarang berada dalam bulan Zulhijjah. Bulan yang sangat mulia. Kita berada pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Wal fajr wa layalin ashr. Itu adalah yang disebut oleh ulama-ulama tafsir. Wal layalin ashr ialah 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Yang sangat istimewa. Sebab itu bukan setakat orang yang balik haji saja, jadi orang yang baru. Kita sekarang ni pun. Macam kita dah sampai satu peringkat, tak payahlah nak tengkar dengan orang. Tak payahlah nak putus silaturahim dengan orang. Tak payahlah nak jadi kedekut. Tak payah dulu nak besar kepala, nak baran macam tu. Aku nak jadi orang baik. Tak payahlah nak cari konfrontasi dengan orang, buat kontroversi dengan orang. Dah sampai dah masa dia, aku ni nak balik kepada Tuhan. Allah. Aku dah nak sampai dah satu masanya nak balik pada Allah. Di haji tu mengajar kepada kita. Kita tak ada apa, sama aja. Kamu kerabat ke, kamu orang besar ke, kamu orang miskin ke, duduk di Arafah tu sama aja. Pakaian sama, keadaan sama, waktu sama, itu sama semua. Itulah yang akan kita hadap. Jadi kenapa kita balik daripada haji ataupun kita yang tak pergi haji ni masih nak mengekalkan sifat aku lebih pada orang. Aku lebih mulia pada orang. Aku lebih. Tak adanya lebih, bang. Kita adalah sama saja. Jom kita jadi orang baru. Mudah-mudahan Allah redha kita. Amin ya rabbal alamin. Waktu ini waktu yang cukup mustajab berdoa. Jadi kita nak minta Al-Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas untuk berdoa dan juga meminta kepada Allah SWT, semoga Allah kabulkan doa dan hajat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Tafadhal. Alhamdulillah, saya sekarang duk terbayang macam mana kita buat haji. Betul. Duduk di Arafah. Baik. Ya. Berwukufnya, ya Allah ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arsyil karim. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, kami menadah tangan bermohon padamu, Ya Allah. Pada saat yang makbul ini, pada saat yang dimustajabkan segala permintaan dan doa ni, Ya Allah. Amin. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami adalah hambamu yang berdosa, Ya Allah. Kami hambamu yang banyak melakukan kesilapan, kekhilafan dan kesalahan, Ya Allah. Kalaulah Engkau tidak mengampuni kami, jikalau Engkau tidak mengasihani kami, Ya Allah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan kerugian, Ya Rahman. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, kami menadah tangan bermohon kepadamu, Ya Allah. Kami adalah para pendosa. Amin. Kami banyak melakukan dosa terhadapmu, Ya Allah. Baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, yang zahir dan yang tersembunyi, Ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Rahman. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Mudah-mudahan pada saat yang mustajab berdoa ini, Ya Allah, keampunan itulah yang diterima oleh kami, Ya Rahman. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, kami menyayangi ibu dan ayah kami, Ya Allah. Amin, ya Allah. Kami mencintai mereka, Ya Allah. Dalam masa kami mengaku kami mencintai ibu dan ayah kami, dalam masa yang sama juga kami menderhaka kepada mereka, Ya Allah. Kami banyak melakukan kesalahan terhadap mereka, Ya Allah. Kami meninggikan suara kami kepada mereka, Ya Allah. Amin. Kadang-kadang kami tidak mendengar nasihat dan kata-kata mereka, Ya Allah. Sekarang ibu dan ayah kami telah pergi buat selama-lamanya, Ya Rahman. Ampunkanlah mereka, Ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, Ya Allah. Sinarilah dengan cahaya di alam kubur mereka, Ya Allah. Tempatkanlah ruh mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya Allah, kami merindui ibu kami, Ya Allah. Kami merindui ayah kami, Ya Allah. Pertemukanlah kami di dalam syurga bersama dengan mereka, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, bagi ibu dan ayah kami yang masih hidup, Ya Allah, Kau kasihilah mereka, Ya Allah. Kau rahmatilah mereka, Ya Allah. Berikanlah kesihatan dan kebaikan kepada mereka, Ya Allah.
Tetapkanlah iman mereka ya Allah. Mudah-mudahan menjadi ibu dan ayah yang terbaik kepada kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, Kau jemputlah kami untuk menjadi tetamu ya Allah. Jemputlah kami untuk ke Mekah ya Allah. Jemputlah kami ya Allah. Kami merindui suasana di sana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Ilyas di atas kesudian membaca doa untuk kita bersama penutup sebagai penutup rancangan Labaikallah untuk musim tahun 2025 ini. Sekali lagi saya Pak Su Samsul Rau mewakili penerbit serta kru yang terlibat mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin, maaf daripada kami dan kita jumpa lagi kalau ada rezeki pada tahun hadapan Labaikallah 2025. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.